Baik, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan lagi. Mana ya? Ada satu fakta lain. Ini Ustaz baru nak berkenalan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Belum hurai lagi ni. Belum hurai apa maksud Ar-Rahman, belum hurai lagi maksud Ar-Rahim secara terperinci. Ustaz baru saja nak berkenalan supaya kita lebih menjiwai maksud Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada surah Al-Fatihah, ini sebagai satu bahan untuk kita muhasabah dan berfikir. Dalam surah Al-Fatihah yang disebut sebagai pembuka surah, yang disebut sebagai Sab'ul Mathani, ayat yang sentiasa diulang-ulang oleh kita, apa tidaknya 17 kali sehari pada setiap solat 5 waktu. Maka apa yang menarik ialah ayat pertama surah Al-Fatihah. Ayat pertama surah Al-Fatihah ini dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Dengan arti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, boleh ataupun tidak, salah ataupun tak salah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mahu menukar Ar-Rahman Ar-Rahim itu dengan Asmaul Husna yang lain. Jawabnya dari segi grammar tak salah. Dari segi susun bahasa tak salah. Bismillahil-Qahharil Jabbar tak salah. Bahkan Al-Qahhar Al-Jabbar pun juga nama Allah, Asmaul Husna. Bismillahis-Sami'ul Basir. Bismillahis-Sami'ul Basir. Tak salah. Bismillahil-Ghaffarus Sattar. Dengan nama Allah yang Maha Pengampun lagi menutup aib hamba-hambanya. Pun tak salah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan itu semua kecuali diletakkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa dan kenapa? Ini mesej halus yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan kepada kita. Apa dia? Allah nak beritahu, wahai manusia, biarpun aku ini memiliki banyak sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai As-Sabur yang ke-99, tetapi dominan sifat yang ada pada aku, yakni pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah nak minta supaya kita semua sebagai hambanya kembali kepada Allah dalam keadaan kita kasih kepada Allah. Kita sayang kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Kita jatuh hati kepada Allah dalam keadaan Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Boleh sahaja kita datang kembali kepada Allah dalam keadaan kita tahu Allah ini Al-Ghaffarus Sattar, Maha Pengampun lagi Maha menutup keaiban manusia. Boleh saja kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita mengetahui Allah ini bersifat As-Sami'ul Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Tetapi tak, Allah nak kita kembali kepada Allah dengan rasa sayang, kasih, cinta. Setelah mana? Setelah mana kita mengetahui Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah itulah kira-kiranya yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Berkenalan dengan Asmaul Husna yang bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. InsyaAllah pada siri kuliah Asmaul Husna akan datang, Ustaz akan menghuraikan maksud Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Ustaz telah pun bersedia dengan slide yang ini. Biar Ustaz sebut sepatah lalu ni ya. InsyaAllah kita akan menghuraikan 4 makna besar Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan juga sekaligus perbezaan di antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, yang dengan harapan Ustaz insya-Allah jika sekiranya kita mengetahui akan perbezaan ini menjadikan kita lebih sayang kepada Allah, kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, jatuh hati kepada Allah, maka pada masa itu pandai-pandailah kita akan lebih
nak respect kepada Allah, tak beribadah kepada Allah dan seumpamanya.